Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah dalam video ini saya akan tunjukkan cara memuat turun Maktabah Syamilah, iaitu satu software carian kitab-kitab agama lah umumnya. Jadi saya akan cuba ringkaskan serangka-ringkasnya untuk memudahkan penonton. Pertama sekali kita buka apa-apa browser. Kalau di Google ini sebagai contoh boleh search Syamilah, SHAMELA ni. Kemudian kita search dan pilih pada pilihan yang pertama. Pastikan linknya betul, pautannya syamilah.ws ataupun https syamilah.ws. Jadi klik, dan di sini inilah paparan awal. Dan macam mana kita nak download? Kita klik pada bahagian Tanzil Al-Maktabah. Di bahagian atas ini, pilihan yang kedua ni, kita klik Tanzil Al-Maktabah, maknanya download maktabah. Jadi download ini ada macam-macam versi lah, ada untuk telefon, ada untuk Android dan sebagainya. Jadi yang nak download melalui phone, nak download aplikasi di telefon, pilih pada bahagian Nuskhah Al-Jawal, ada dua pilihan di sini. Kalau pakai Android, klik pada bahagian atas ini, Nuskhah Al-Android. Kalau pakai iPhone atau iPad, klik pada bahagian Nuskhah Al-iPhone wal iPad di bawah ini. Itu kalau nak pakai dalam phone. Tapi kalau nak pakai dalam komputer ataupun laptop, nak pakai di desktop, kita pergi pada bahagian Nuskhah Al-Hasub, iaitu software yang sesuai lah untuk Windows 7, Windows 7 fama fauqa, ataupun yang atas daripada Windows 7. Dan ini versi bulan Safar 1446 lah. Jadi klik pada bahagian Huna. Di sini ada dua, An-Nuskhah Al-Mashhunah dengan An-Nuskhah Al-Mufarraghah. Kita pilih bahagian Al-Mashhunah, iaitu yang 12 megabyte ini. Klik pada bahagian Huna yang pertama ini. Kalau tak boleh, baru klik Huna yang kedua. Kalau tak boleh juga, klik Huna yang ketiga. Begitulah seterusnya. Tak disarankan untuk pilih yang 160 megabyte di bawah ni. Yang sesuai, yang lebih disarankan 12 megabyte tadi, yang di atas ni. Jadi klik pada mana-mana. Ikut urutan lah, ambil yang pertama dulu. Itu untuk Windows 7 dan ke atas. Kalau tak boleh juga, walaupun Windows 7 dan ke atas ataupun versi desktop yang lain, sama ada yang pakai MacBook, yang pakai Apple, ataupun yang pakai Windows juga tapi versi yang lain, ataupun yang pakai Windows 7 dan ke atas tapi tak boleh juga download di sini, boleh klik pada bahagian di bawah ini. Klik pada bahagian 7Z di sini. Kemudian dia akan keluar macam ni. Ini adalah versi mengikut tarikh, mengikut tahun. Kalau yang paling latest, yang di atas sekali ni lah, 27 hari bulan 4, 2026. Jadi kena, bila kita dah download sekalipun, kena tengok kalau ada update dalam Maktabah Syamilah ni. Kadang-kadang dia ada update, dan bila dia update tu, kadang-kadang kita punya software tu tak boleh buka. Jadi mungkin boleh download balik lah melalui portal ini. Jadi jangan ambil yang bawah ni.
Yang bawah ini adalah versi yang lama. Ini tahun 2023, 2019, 2016, 2010 pun ada. Jadi ambil yang paling atas, yang paling latest, yang paling atas. Dan tengok sistem kita, tengok bahagian sistem di sini, tengok yang mana kita punya sistem, yang kita punya jenis sistem. Jadi tengok kita punya sistem desktop kita, kemudian kita download mengikut kepada kesesuaian sistem yang kita pakai. Kalau macam saya yang atas sekali ni lah 64-bit Windows X64 ni, saya akan ambil yang ini. Kalau yang nak pakai Android, pakai Apple, boleh pilih yang bahagian bawah ni, Mac OS di bawah ni, klik pada bahagian download. Yang pakai Windows tadi, klik pada bahagian ni, yang Time Excel ni, EXE. Dan bila dah download tu, kita install macam biasalah. Dah download, tidak akan keluar tempat nak download tu. Jadi install macam biasa. Dan macam mana nak tengok sistem ni, mungkin saya boleh tunjukkan contoh lah. Kalau macam saya, kita pergi ke bahagian setting. Kita pergi ke setting, kemudian cari bahagian sistem. Ini home kan. Tengok belah kiri ni home, sistem, bluetooth. Klik bahagian sistem, kemudian cari about. Macam saya di bawah sekali. Biasanya about ni memang di bawah sekali. Jadi klik sistem, cari about, tekan about ni. Di about ni dia cerita kita punya ni info, kita punya desktop ni jenis macam mana. Jadi dekat bahagian device info, dia ada terangkan macam-macam lah, processor semua ni lah. Jadi tengok system type. Macam saya 64-bit. Kemudian X64 tadi kan. Jadi kalau saya nak download, jadi tengok bahagian sini, system type ni, tengok kita punya sistem macam mana. Macam saya 64 X64 tadi. Jadi kembali kepada software tu. Jadi ingat macam mana nak cari. Cari bahagian setting, cari sistem, cari about, dan tengok bahagian system type. Jadi kembali kepada Maktabah Syamilah tadi. Tengok balik sistem kita. Yang kita dah tengok tadi yang mana. Tengok betul-betul. Kemudian barulah kita klik download. Jadi itu sahajalah bila kita download dan install macam mana kita install software-software yang lain dalam desktop. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.